Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sudah 5 hari saya tidak bersiaran kerana sedikit kesibukan tuan-tuan. Sedikit kesibukan. Jadi dalam tempoh 5 hari ini banyak perkara besar yang berlaku di tanah air. Banyak perkara besar. Antaranya Konvensyen Pakatan Harapan di Johor Bahru. Kemudiannya berkenaan dengan penubuhan atau Rafizi Ramli mengisytiharkan keluar PKR dan masuk Parti Bersama Malaysia. Itu perkara yang besar lah tuan-tuan. Selain daripada itu ada juga berita-berita sampingan Tony Puah dipanggil oleh polis berkaitan hantarannya di Facebook. Itu antara berita-berita yang berlaku lah. Di samping ada berita inspektor di Sembilan Selangor meninggal dunia selepas jatuh bangunan. Perkara yang menyedihkan kita lah berkaitan kejadian itu. Dan banyaklah perkara-perkara yang berkisar berkenaan dengan dua perkara yang terbesar yang saya sebut di awal tadi, berkaitan Konvensyen Pakatan Harapan dan juga pengumuman oleh Rafizi Ramli. Jadi berkenaan dengan Rafizi Ramli itu, kita mungkin boleh sambung video yang lain tuan-tuan. Dan lebih sesuai kita sentuh berkenaan dengan Konvensyen Pakatan Harapan Selangor. Konvensyen Pakatan Harapan Malaysia di Johor Bahru, di Persada Johor. Jadi saya pun dah tengoklah ucapan-ucapan oleh presiden-presiden parti komponen dari Amanah, DAP, PKR. Dan kejadian-kejadian yang berlaku sebelum daripada itu, khususnya pengumuman oleh Menteri Besar Johor untuk Barisan Nasional bertanding secara solo di Johor. Di samping kemelut yang masih belum selesai di Negeri Sembilan, yang mana kita tahu Menteri Besar dari PKR itu sudah hilang majoriti. Tetapi cuba dinafikan oleh Anwar Ibrahim, cuba dinafikan oleh Anthony Loke dan cuba dinafikan oleh Muhammad Sabu. Memanglah Zahid Hamidi berkata 14 adun BN itu masih menyokong kerajaan perpaduan. Itu pengumuman oleh Zahid Hamidi, bukan pengumuman oleh Jalaluddin. Kita nak tunggu pengumuman oleh Jalaluddin. 14 orang bersama Mat Hassan juga. Adakah mereka kembali menyokong Amiruddin atau tidak? Sebab sebelum ini mereka dah isytiharkan mereka menarik sokongan kepada Amiruddin, kan? Aminuddin. Jadi Zahid Hamidi tidak boleh bercakap lah. Zahid Hamidi tidak boleh bercakap bagi pihak 14 adun UMNO itu. Hanya Jalaluddin aja yang boleh bercakap bagi pihak 14 orang. Kalau Jalaluddin dipecat, ditukar kepada orang lain ke pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan contoh, maka pengurusi yang baru dah yang wajar bercakap. Zahid Hamidi tak layak bercakap, tuan-tuan. Zahid Hamidi tidak layak bercakap mewakili 14 orang sebab dia bukan adun di Negeri Sembilan. Kan? Dia adalah ahli Parlimen Bagan Datuk. Jadi yalah, Anwar Ibrahim sentuh Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Pahang kan.
Itu yang disentuh lah. Secara spesifik. Tapi dia tak sebut Melaka. Sebenarnya Melaka pun dah dekat juga PRN. Kenapa dia tak cakap kita lawan semua? Dia tak cakap. Dia sebut Pahang. Pahang belum ada PRN lagi. Dia sebut Pulau Pinang. Pulau Pinang belum ada PRN. Dia sebut Selangor. Selangor belum ada PRN, tuan-tuan. Kan? Yang ada PRN yang kita tahu ini Melaka yang paling dekat. Sarawak, Johor. Secara urutannya Melaka, Sarawak, Johor. Yang Anwar Ibrahim pergi sebut. Yalah, Negeri Sembilan tu memang dah tak ikut jadual kan. 14 orang dah tarik kan. Jadi yang terdekat ini Negeri Sembilan. Melaka, Sarawak, Johor. Yang Anwar pergi sebut Selangor, Pulau Pinang, Pahang tu apa kena-mengena? Dia tak ada kena-mengena. Kita semua tahu Selangor mana ada PRN, tak ada. Pulau Pinang tak ada, Pahang tak ada. Kan? Kenapa dia tak sebut Melaka? Melaka yang ada. Sepatutnya Melaka lah yang disebut. Sepatutnya. Jadi, nak bertanding semua sekali. Tapi lepas daripada program tu, cakap nak mengadakan hubungan, nak mengadakan perbincangan secara harmoni dengan Zaid Amidi. Dah, sekejap nak bertanding semua, sekejap nak bincang secara harmoni, entah yang mana satu, tuan-tuan kan. Jadi ialah, Muhammad Sabu dia cerita orang kahwin kalau boleh tak nak bercerai. Muhammad Sabu dia memang cerita lain tak ada lah tuan-tuan. Dia cerita kahwin. Tak habis-habis cerita kahwin Muhammad Sabu ni. Tuan-tuan suruh dia cerita lain dia tak kerti. Dia tahu cerita kahwin aje lah Muhammad Sabu tuan-tuan. Cerita padi. Cukup sampai hujung tahun ini. Cerita beras kan. Orang dah cerita berkenaan dengan kos pengeluaran padi. Sebab padi antarabangsa, beras antarabangsa tak ada isu. Yang jadi isu sebelum ini apabila India menyekat ekspor padi, beras kan. Itu jadi isu sebelum ni. Jadi sekarang India dah tak menyekat ekspor, dah tak ada isu dah. Yang jadi isunya kos pengeluaran beras. Harga diesel dah naik kan. Upah traktor dah naik. Upah mesin padi dah naik. Kos lori padi dah naik. Kos kilang dah naik. Itu isunya. Jadi Mak Sabu cerita kahwin. Tak habis-habis ingat kahwin aja dia. Sampai bila dia tak ingat kahwin, saya pun tak tahulah tuan-tuan. Kemudian Anthony Loh. Dia bicarakan konon-konon lah kejayaan Pakatan Harapan. Diwar-warkan oleh wartawan. Convention PHD Johor itu. Nak menunjukkan kejayaan Pakatan Harapan lah. Jadi saya tengoklah apa benda yang Anthony Loh kata kejayaan itu. Sebab Mak Sabu pun tak ada sentuh berkenaan kejayaan Pakatan Harapan. Anthony Loh ada bucak agak panjang jugalah. Dia senaraikanlah satu. Kan? Bagi lesen percuma untuk pelajar ramai 62,000 orang dilancarkan di Johor. Itu bukanlah kejayaan. Dulu pun orang dah buat. Lesen percuma untuk warga emas kan. Bukan kejayaan besar pun tuan-tuan kan. Bagi lesen percuma B2 kepada pelajar sekolah. Seramai 62,000 orang. Dilancarkan di Johor. Bukannya anak Johor yang dapat 62,000 orang yang dapat lesen tu. Dia hanya dilancarkan di Johor. Tapi program tu untuk seluruh negara. Jangan pula orang pengundi Johor ingat, wah, anak pelajar-pelajar di Johor 62,000 orang dapat lesen B2 percuma. Dia hanya dilancarkan saja di Johor, tuan-tuan.
Lepas tu dia cerita apa? Itu RTS. Dah nak siap hujung tahun ni. RTS tu nanti yang untung dia syarikat di Singapura, kilang-kilang di Singapura, memudahkan pekerja kilang pergi kerja. Dia bukan menguntungkan orang Johor secara khusus, tuan. Yang bekerja kilang di Singapura tu bukan orang Johor sangat. Banyak orang luar negeri Johor pun. Kan? Banyak orang luar Johor, orang Pahang, orang Negeri Sembilan, orang Selangor, orang Kedah, orang Kelantan, orang Sabah. Banyak yang duduk di Johor Bahru pergi kerja kilang di Singapura. Dia lah yang dapat kemudahan RTS. Dia bukan memberi kemudahan kepada warga Johor pun. Kan? ETS dibangga-banggakan oleh Anthony Loke. Bukan Anwar Ibrahim yang buat ETS. Yang buat ETS itu Mahathir. Kan? Gemas ke Johor Bahru 192 km. Bukan Anwar Ibrahim yang buat projek itu, tuan-tuan. Yang buat projek itu Mahathir. Jadi sebab apa dia siap zaman Anwar Ibrahim? Sebab Abdullah Badawi membatalkan projek itu. Mahathir kan rasmikan projek itu tahun 2003 macam itu dulu kan. 2003 dah 23 tahun tuan-tuan. ETS tu. Bukan Anwar yang merasmikan projek itu, melancarkan projek itu tahun 2023, tak. Mahathir yang buat projek itu tahun 2003. Jadi, kalau Abdullah Badawi tak membatalkan projek itu, nescaya dia akan siap zaman Najib. Kan? Zaman Najib dah siap. Zaman Najib tu 2016 contohnya. Dah siap dah, tuan-tuan. Saya silap tahun 2010 dah siap dah. 2010 zaman awal Najib dah. Dah siap. Sepatutnya lah ikut jadual. Sebab Mahathir buat 2003. Itu cerita dia. Tapi sebab Abdullah Badawi batalkan projek itu. Yalah bukan satu projek je yang dibatalkan oleh Abdullah Badawi. Jambatan Bengkok pun dibatalkan oleh Abdullah Badawi juga. Sebab tu Mahathir bergangin dengan Abdullah Badawi. ETS pun dibatalkan oleh Abdullah Badawi juga. Masa itu banyak orang bercakap Abdullah Badawi dikawal oleh budak-budak TK4. Budak-budak TK4 itu orang kata KJ. Saya tak tahulah betul tak betul, tuan-tuan. Abdullah Badawi batalkan projek itu. Kalau tidak, Taman Najib dah siap. Najib dia sambung projek itu. Dia sambung projek itu siap zaman Anwar. Anthony Loke berbangga. Zaman siapakah projek itu siap? Zaman siapa siap tak boleh nak dibanggakan. Patut kalau nak berbangga, siapa yang membuat projek itu? Kena ingat siapa yang membatalkannya dan siapa yang hidupkannya balik. Bukannya nak membangga siapa yang siapkan. Kan tuan-tuan? Projek ni apa ini? Pelabuhan Tanjung Pelepas lah. Pengendali kontainer terbesar dalam negara lah. Itu bukan kerjayaan Anwar Ibrahim, bukan kerjayaan Pakatan Harapan. Sebab itu memang ni komersial kan? Komersial. Ada permintaan terhadap perkhidmatan itu, banyaklah orang guna. Dekat Johor Bahru banyak kilang, dekat Singapura pun banyak kilang. Pelabuhan Singapura sibuk. Kan? Kapal pergi pelabuhan Tanjung Pelepas. Bukan kejayaan Anthony Loke, bukan kejayaan Anwar Ibrahim, bukan kejayaan Muhammad Sabu. Kan? Nak membesarkan lapangan terbang Senai. Sebagai lapangan terbang yang ketiga terbesar di dalam negara kita selepas KLIA dan juga
bayar lepas kan. Itu lagi sekali lah dia akan menguntungkan ini kilang-kilang, syarikat-syarikat komersial, apa semua. Rakyat Johor nak guna kapal terbang tu nak pergi mana aja tuan-tuan. Dalam keadaan ekonomi dunia sekarang ini. Jadi benda tu nanti guna duit kerajaan juga balik. Kan? Nak kena tanyalah. Pengundi di Seramat dapat apa, pengundi di Labih dapat apa, pengundi di Yomping dapat apa, pengundi di Tangkak dapat apa. RTS kat Johor Bahru, Tanjung Pelepas kat Johor Bahru. Pengantin Senai di Johor Bahru. Kalau bagi orang Tangkak, orang Seramat, pergi KLIA lagi dekat daripada nak pergi Senai tuan-tuan. Kan? Kerja di Port Kelang Westport, Northport lebih dekat berbanding nak pergi kerja di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Dia lagi jauh tuan-tuan. Jadi tak adalah, saya tengok tak adalah kejayaan Pakatan Harapan secara spesifik di Johor. Tak ada. Untuk dibangga-banggakan oleh Anthony Loke dan Anwar Ibrahim. Tak ada tuan-tuan. Kalau nak kata bagi bantuan SARA, bagi bantuan sumbangan tunai rahmah, seluruh negara dapat. Bukan orang Johor je yang dapat. Kan? Seluruh negara dapat. Bukan orang Johor je yang dapat. Itulah saya cakap. Tak ada apa-apa kejayaan Pakatan Harapan terhadap Johor secara spesifik. Jadi Anthony Loke menyentuh berkenaan dengan UEC kan. Dan Anwar Ibrahim pun menyentuh berkenaan UEC juga. Jadi ini menunjukkan bahawa kedua-duanya takut terhadap isu itu, tuan-tuan. Kedua-duanya takut terhadap isu UEC. Di mana Muhyiddin telah bersuara berkenaan perkara itu. Pemuda PAS juga telah bersuara berkenaan perkara itu. Dan sebenarnya UEC ini perkara besar lah tuan-tuan. Seperti saya cakap sebelum ini. Ia adalah bola tanggung yang diberikan oleh Anwar Ibrahim kepada Perikatan Nasional secara khusus. Jadi terpulanglah kepada Perikatan Nasional nak mainkan isu ini atau tidak. Itu kita tunggulah macam mana tuan-tuan. Sebab pilihan raya pun belum sampai lagi. Walaupun diwar-warkan tak lama lagi kan. Ada pula kata Johor akan buat PRN bulan 6. Ada kata Johor nak buat PRN bulan 7. Ada kata Anwar nak buat PRU bulan 8 kan. Itu hanya kata-kata saja, kabar-kabar angin tuan-tuan. Hakikatnya PRN belum diisytihar lagi, PRU belum diisytihar lagi. Jadi mungkinlah Perikatan Nasional ini nak tunggu masa yang sesuai lah kalau nak bawa isu UEC ini. Ini isu besar tuan-tuan . Sebab tu Anthony Loke sebut perkara itu. Anwar Ibrahim sebut juga perkara itu ketika berucap dalam konvensyen itu. Ini menunjukkan apa orang cakap the underlying fear. The underlying fear yang ada pada Anthony Loke dan Anwar Ibrahim. Ini boleh mengubah pattern pengundian di kalangan orang-orang Melayu. Dalam masa yang sama, ia belum tentu memberi jaminan bahawa orang-orang bukan Melayu akan menyokong Pakatan Harapan. Belum memberi jaminan bahawa orang Cina akan terus menyokong DAP. Sebab orang Cina tu bukan semuanya dongzong kan. Pengundi-pengundi Cina tu bukan semuanya dongzong tuan-tuan. Pengundi-pengundi Cina tu pun
separuh daripadanya tu pun tak ada anak sekolah lagi. Nak menjadikan isu itu isu yang berkesan untuk menarik undi. Kan? Dulu Mahathir buat sekolah wawasan tapi dibantah oleh Dong Zong kan. Hari ni Anwar pula menjerit-jerit ni perpaduan kaum lah, menyatu padukan Melayu, India, Cina, apa semualah itulah. Nak menyatukan bangsa itu sekolah wawasan Mahathir punya idea tu lah. Bukannya mengiktiraf UEC. Dia kata dia tak iktiraf UEC, dia hanya memberi laluan. Ialah memberi laluan dengan mengiktiraf sama juga. Kan tuan-tuan? Sama juga. Jadi, betul ke apa yang berlaku di Johor ni tuan-tuan? Anwar pun menjerit kalau dia bubar Dewan Johor, kita akan lawan semua. Yang Tenelok pun menjerit, kalau bubar Dewan Johor, kita akan bubar di Negeri Sembilan. Memanglah orang semua tahu Negeri Sembilan tu dah terbubar pun. Tak payah nak bubar-bubar. Negeri Sembilan memang dah terbubar. Apabila 14 orang adu UMNO tarik sokongan kepada Aminuddin, bermakna Dewan Undangan Negeri Sembilan terbubar secara automatik. Terbubar secara automatik, tuan-tuan, sepatutnya. Kecuali Yang Tuan melantik orang yang lain menjadi menteri besar. Sepatutnya kan. Aminuddin dah hilang sokongan, tuan-tuan. Jadi, Yang Tuan patut melantik seorang yang baru mengganti Aminuddin. Atau Dewan Undangan Negeri Sembilan terbubar secara automatik. Tenelok tak payah nak bubar-bubar, tak payah tunggu Dewan Undangan Negeri Johor bubar apa semua. Memang Dewan Undangan Negeri Sembilan tu dah terbubar pun. Tak payah dia nak cakap presiden di Perak apa semua orang tahu Aminuddin dah hilang sokongan. Aminuddin dah hilang sokongan. Tuan-tuan, hanya ada dua je pilihan pada Aminuddin. Dan hanya ada dua saja pilihan yang dimiliki oleh Yang Tuan Besar. Pilihan Aminuddin yang pertama, menyerahkan perkara itu kepada Yang Tuan Besar untuk melantik yang baru. Atau pilihan dia yang kedua, memohon kepada Yang Tuan Besar untuk membubarkan Dewan. Dua je pilihan. Begitu juga pilihan kepada Yang Tuan Besar, hanya ada dua saja. Sama ada melantik menteri besar yang baru atau membubarkan Dewan. Kita semua tahu, tak payah. Tuan-tuan, tak payah dia nak cakap nak tunggu Johor bubar, dia pun nak bubar. Kalau Johor bubar, kita Negeri Sembilan akan bubar. Seolah-olah tengah bergaduh lah dengan UMNO. Konon-konon yang ni cerita dia, tuan-tuan. Konon-konon Pakatan Harapan tu buat convention tu, konon-konon nak beritahu kita dia tengah bergaduh dengan UMNO BN. Tapi itu konon-konon, bukan betul-betul. Bukan betul-betul, tuan-tuan. Bukan betul-betul. Jangan terperangkaplah dengan wayang-wayang ini semua. Saya rasa memang orang semua pun tahulah dengan wayang Zahid Hamidi, wayang Anwar Ibrahim tu semua orang dah masak sangat, dah faham sangat lah. Ini wayang guru dan dengan anak murid, wayang anak murid dengan tok guru. Don't worry, it is just a tactical decision, tactical move, kata anak murid kepada tok guru. Okay, no problem, that's good. Kata tok guru kepada anak murid. Jadi apa yang diungkap oleh Wan Hafiz, itu tak penting, tuan-tuan, sebab Wan Hafiz dia bukan presiden UMNO. Dia hanya pengerusi perhubungan UMNO Negeri Johor. Bukan dia yang tanda tangan watikah. Tuan-tuan. Presiden UMNO yang tanda tangan watikah. Wan Hafiz kuasa dia membubar atau tidak membubar sebab dia ada tempoh sampai bulan 4 tahun depan.
Apa pasal pula Wan Hafiz nak buat tahun ini? Kan dah lama pernah banyak kali dia cakap dia tak akan bubar awal. Dia ada tempoh, dia ada mandat yang panjang lagi. Kan kita semua tahu tuan-tuan, Johor tu mandat dia berakhir bulan 4 tahun depan, tuan-tuan. Hari ni baru bulan 5, tuan-tuan. Wan Hafiz tu ada lagi 1 tahun. Kenapa tiba-tiba pula Johor nak buat PRN? Tak kepelik tu, tuan-tuan. Tak pelik ke tu? Wan Hafiz dah cakap banyak kali, dia tak akan bubar awal, dia ada mandat yang cukup. Dia ada masa masih panjang, 1 tahun lagi. Yang dah dekat ni, Melaka yang dekat ni. Melaka dekat-dekat pun bulan 11. Yang dah dekat tu Sarawak. Sarawak tu sampai bulan 12 tahun ini. Yang lebih dekat daripada Melaka dan Sarawak adalah Negeri Sembilan. Sebab Aminuddin dah hilang sokongan. Patut hari ni PRN Negeri Sembilan sepatutnya. Patut dia buat convention itu di Negeri Sembilan. Bukan di Johor. Sebab Aminuddin tu yang dah hilang sokongan. Dewan Undangan Negeri Sembilan tu yang dah terbubar sepatutnya. Bukan Johor, tuan-tuan. Jadi kenapa pula tiba-tiba orang cakap, ni Dewan Undangan Negeri Johor nak bubar apa? Kenapa tiba-tiba? Ini semua wayang lah, tuan-tuan. Wayang anak murid dengan wayang Tok Guru. Tuan-tuan tanyalah Ihsan Jalil. Ihsan Jalil pun cakap macam itu juga. Wayang. Tak ada orang yang nak percaya ini wayang UMNO. Tak ada orang yang nak percaya wayang Pakatan Harapan, tuan-tuan. Ini anak murid dengan Tok Guru. Jadi adakah benar-benar memang PRN Johor tidak dicepatkan? Soalannya kan. PRN Johor kalau nak dicepatkan pun boleh juga. Itu kuasa Menteri Besar, kuasa Wan Hafiz. Nak cepat dan lambat terpulang pada dia. Terpulang pada dia. Dan dia pun menerima arahan dari Zahid. Kalau Zahid kata kau main wayang, dia pun main wayang juga. Kalau Zahid kata A, Wan Hafiz pun A. Kalau Zahid kata B, dia pun B, tuan-tuan. Zahid ini pula ikut pada Tok Guru dia punya arahan macam mana. Wayang kita nak main hari ni, wayang apa? Buat wayang komedi ke? Buat wayang seram ke kan? Buat wayang action ke? Buat wayang misteri ke kan? Macam-macam. Ini boleh main wayang ini, tuan-tuan. Nak wayang sedih ke semua boleh. Dia pun tu nasihat dari Tok Guru dia juga. Kita nak main wayang corak apa kali ni? Patut-patut PRN Negeri Sembilan. Zaid Amidi tak sebut pun Negeri Sembilan. Dia cakap 14 orang kekal menyokong perpaduan. Kekal menyokong perpaduan macam mana 14 orang tu sendiri cakap dah tarik sokongan kepada Menteri Besar Perpaduan. Patut Zahid tekanlah Negeri Sembilan. Suruh lantik Menteri Besar baru ke? Suruh bubar DUN ke? Suruh buat PRN ke? Patut itu peranan Zahid. Tapi tuan-tuan tengok. Zahid punya ni wayang. Anak murid, tuan-tuan. Jadi, Johor memanglah tak ada keperluan untuk mengadakan PRN. Tak ada keperluan sebab Wan Hafiz tu ada sokongan yang kukuh. 40 daripada 56. Apa tak kukuhnya? Apa keperluan dia nak buat awal setahun awal? Tak ada keperluan. Tak ada keperluan, tuan-tuan. Tapi kalau arahan atasan kata bubar, mungkin dia terpaksa bubar. Sebab dia bukan Presiden UMNO. Bukan Wan Hafiz yang Presiden UMNO, tuan-tuan. Presiden UMNO Zaid Amidi anak murid. Jadi, ialah mungkin dia nak bubar di Johor, dia nak tunjukkan kekuatan dia. Dia nak tunjuk kekuatan dia. Sebab sasaran sebenar bukan Johor, sasaran sebenar adalah PRU16 kan. Sasaran sebenar tu bukan PRN Negeri Sembilan, bukan PRN Melaka, bukan PRN Sarawak, bukan PRN Johor. Sasaran sebenar adalah PRU16. Jadi
Anwar Ibrahim itu ada tempoh lagi setahun setengah kan. Dia dah mengelabah lah tu, dah gelabah tuan-tuan. Setahun setengah ini tak lama sebenarnya. Tambahan pula dengan cabaran ekonomi dunia yang kita hadapi hari ini. Buat masa hari ini, Anwar masih berbangga dengan harga RON95 RM1.99. Besok-besok contoh PRU sampai, dia boleh turunkan lagi jadi RM1.55 pun dia boleh buat tuan-tuan. Sebab nak dapat undi. Tapi dia tak boleh tunggu sampai setahun setengah. Keadaan ekonomi dunia makin buruk bukan makin baik. Bekalan minyak kita bekalan minyak kita tidak stabil tuan-tuan tidak stabil. Yang sekarang ni kira bulan ke bulan. Bekalan minyak kita akan cukup untuk bulan ini. Bekalan minyak kita akan cukup untuk bulan 6. Dia macam tu aja. Mana ada kerajaan atau Petronas boleh memberi jaminan bekalan minyak negara akan cukup untuk bulan 11. Tak ada tuan-tuan. Yang diumumkan di Johor, Muhammad Sabu umumkan bekalan beras negara cukup hingga bulan 12. Itu bekalan beras negara. India pun dah tak ada halangan ekspor beras. ASEAN sendiri pun, dah ada kerjasama memastikan bekalan beras di negara-negara ASEAN cukup. Jadi yang menjadi cabaran kerajaan hari ini adalah nak memastikan bekalan minyak cukup untuk bulan 12 tahun 2026 macam itu. Macam sekarang belum terjamin tuan-tuan bekalan kita aja cukup untuk bulan 5, untuk bulan 6. Bulan 7 macam mana? Belum tahu lagi. Sebab apa? Sebab ini gangguan bekalan tuan-tuan. Gangguan laluan Selat Hormuz. Lepas itu, ialah telaga-telaga di Teluk tu pun kan dah terganggu. Pusat-pusat penapisan tu di Qatar, di UAE, di Kuwait, di mana lagi? Oman kan, di Arab Saudi kan dah diserang oleh Iran. Dah diserang tuan-tuan, pusat-pusat penapisan tu. Pipe minyak di Arab Saudi tu yang mengalirkan minyak ke Laut Merah dah dibom oleh Iran. Dia ada 2 pipe tu, satu tak dibom. Dia nak bom bukan bayar, dia bom pakai drone aja tuan-tuan. Jadi pusat penapisan minyak ini nak repair dia lama. Kemudian telaga-telaga minyak tu pula banyak yang telah ditutup. Telaga-telaga minyak di Teluk itu banyak yang telah ditutup tuan-tuan. Jadi nak buka balik telaga itu paling kurang 3 bulan. Itu paling kurang. Jadi nak buka macam mana kalau perang masih berjalan? Kan? Dia nak tunggu perang reda, perjanjian damai ditandatangani apa semua. Baru dia boleh buka balik telaga tu. Telaga tu pula dah ditutup dengan simen konkrit. Nak buka balik 3 bulan. Jadi sebablah cabaran kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kerajaan ini tak boleh terus bertahan dengan subsidi RON95 yang sekarang. RM1.99 tuan-tuan. Tak boleh tahan. Diesel bersubsidi RM2.15 pun kerajaan tak boleh bertahan. Tak boleh bertahan tuan-tuan. Tengoklah. Penyelewengan demi penyelewengan. Penyelewengan demi penyelewengan.
yang sedang berlaku. Tuan-tuan pun tengok. Baru ni berita dekat Kuantan. Seorang pengusaha makanan laut dihadapkan ke mahkamah kerana menyelewengkan 2 juta liter diesel sejak 2024. Yang membeli diesel itu dari satu persatuan nelayan. Tapi persatuan nelayan tu pula tak dihadap ke mahkamah tu, yang saya heran tu, tuan-tuan. Kan? Persatuan nelayan tu tak dihadapkan ke mahkamah. Peniaga tu yang dihadapkan ke mahkamah. Patut dengan persatuan nelayan tu punya pengurusi tu dihadapkan ke mahkamah juga sepatutnya dah. Sebab 2 juta liter diesel, tuan-tuan. Bukan 2 liter, 2 juta liter. Yang ditangkap di Selangor, tuan-tuan tengoklah. Yang ditangkap di Pulau Pinang, mengata-kata diselewengkan. Dan pada hari ini, pada masa saya bercakap ini, diesel bersubsidi RM2.15 terus diselewengkan. Terus diselewengkan, tuan-tuan. Dia dapat fleet card, dia jual kepada pemilik Toyota Hilux. Dia beli RM2.15 kan. Dia jual kepada pemilik Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, yang terpaksa beli dengan RM5 lebih 1 liter. Dia selewengkan semua hari ni. Kerana buatlah macam mana mekanisme apa, tetap akan diselewengkan. Sebab tu penyelesaian terbaik yang saya dah jerit-jerit banyak kali dah lama adalah mengikut pasaran terbuka. Tak payah cakap lah, Rafizi cakap nak bagi sistem padu lah, nak bagi bantuan bulanan lah. Tak payah cakap, itu semua akan diselewengkan. Sebab kita tidak ikut pasaran terbuka. Tak ikut prinsip asal ekonomi. Tuan-tuan buatlah mekanisme macam mana pun. Tambah penguatkuasa, tetap juga diselewengkan. Pegawai penguatkuasa pun boleh dirasuah, tuan-tuan. Kenapa baru-baru ni banyak tangkapan di sana sini? Sebab sekarang PGA yang memantau stesen minyak. Walaupun PGA memantau stesen minyak, polis memantau stesen minyak, tuan-tuan tengok. Tetap juga di Johor Bahru, kenderaan Singapura tetap juga isi RON 95. Kenapa warga Singapura isi RON 95 di Johor Bahru? Sebab harga di Johor Bahru murah, jauh murah, bersubsidi RM2.99. Kalau tuan-tuan tangkap tingkatkan penguatkuasaan apa semua, letak polis 24 jam di stesen minyak di Johor Bahru pun, dia tetap juga buat cara mana. Dia gunakan kenderaan ini berdaftar Malaysia. Sampai rumah dia pam masuk kenderaan dia. Macam-macam orang akan buat, tuan-tuan. Tak payah kita nak fikir menyusahkan kepala otak kita, mekanisme itu, mekanisme ini. Tetap juga akan diselewengkan. Dan kerajaan ini tak boleh bertahan dengan keadaan semasa cabaran semasa ini, tuan-tuan. Lambat laun dia terpaksa naikkan juga. Lambat laun dia terpaksa kurangkan juga subsidi itu, RON 95 itu utamanya. Lambat laun dia terpaksa buat. Sebab apa? Sebab kerajaan dah tak ada upaya dah untuk terus memberi subsidi. Jadi itu sebablah ada kabar angin Anwar Ibrahim terpaksa mempercepatkan BRU 16. Bukan Anwar Ibrahim suka nak buat cepat, tuan-tuan. Tapi lagi lambat dia buat, keadaan ekonomi makin buruk. Lagi lama dia buat, keadaan ekonomi dunia makin buruk. Kalau dia buat PRU selepas itu, dah tentulah dia tak boleh menang langsung. Jadi dengan harapan hari ini dia kata RM1.99, mana ada harga minyak dalam dunia harga RM1.99. Dekat negara Arab pun harga minyak dah naik, dia kata, tuan-tuan. Jadi dia masih boleh berbangga lagi. Esok nak pilihan raya dah dekat-dekat, dah tinggal 7 hari ke 14 hari, dia turunkan lagi.
Dia boleh tunggu jadi RM1.55 pun boleh. Sebab 15 hari kan. Lepas tu dia dah menang, dia naik lah jadi RM3.50. Orang dah tak boleh buat apa-apa kan. Tuan-tuan tengoklah perbelanjaan kerajaan pun dah dikurangkan. Menteri-menteri dah dilarang pergi keluar negara untuk urusan tak penting. Program-program yang membahasi pelancaran, peluncuran pun dah dilarang hari ini, tuan-tuan. Sebab memang ini, yalah, bukan salah Anwar Ibrahim, bukan salah Pakatan Harapan. Ini ekonomi dunia, tuan-tuan lah. Ekonomi dunia. Nak perang dekat Teluk nak buat macam mana? Ada rahmat jugalah dengan kejadian itu. Bukannya tak ada rahmat kan? Ada rahmat, tapi saya tak nak beritahu lah apa rahmat yang berlaku itu. Saya tak nak beritahu apa rahmat yang sebaliknya. Yang orang putih cakap blessing in disguise kan? Ada rahmat. Kenaikan harga minyak dunia, kekurangan supply ini ada rahmat dia, tuan-tuan. Tapi saya tak nak cakap lah. Jadi itu sebablah ada hura-hura ini. Ada hura-hura nak buat PRU awal. Kalau bulan 8 ini contohnya, awal 1 tahun 2 bulan macam itu. Daripada tempoh maksimum. Sebab Anwar Ibrahim tu kan akan berakhir pada bila tu, tuan-tuan? Ujung November 2027 kan? Ujung November dia berakhir atau awal Disember dia akan berakhir lah, automatik. Jadi pilihan raya kena dibuat lah paling lewat pun bulan Januari 2028 oleh SPR, bukan oleh Anwar Ibrahim. Disember 2027 Anwar Ibrahim tamatlah tempoh dia. Jadi contoh kalau dia buat bulan 6 2027, dia pula tertekan sebab ekonomi dunia, cabaran ekonomi dunia. Bukan dengan sebab salah dia mengurus atau apa, memang cabaran ekonomi dunia macam itu. Nak salahkan dia sebab tak bagi subsidi, berapa banyak subsidi boleh bagi? Berapa banyak subsidi boleh bagi? Kalau bagi subsidi pun bukannya sampai kepada rakyat dia betul. Diselewengkan. Kita tengoklah di Kuantan tu 2 juta liter. Diselewengkan. Dan ni mengata-kata diselewengkan. Ada takbut dekat Pulau Pinang pun. Takbut asing tu 2 dirampas. Selewengkan desa juga, tuan-tuan. Jadi kalau setakat nak selewengkan, 100 liter, 200 liter menggunakan pick-up pergi ke Thailand, itu memang biasa, kecil-kecilan. Nak selewengkan 100 liter ke Singapura sebuah kereta, itu biasa, tuan-tuan. 100 liter, 200 liter. Tapi kalau lama-lama, ramai-ramai dibuat, ramai-ramai memang banyak juga. 100 liter, 200 liter, 100 liter, 200 liter. Kalau sehari 4 trip sebuah kereta kan. Kalau satu hari beratus-ratus atau beribu-ribu buah kereta, dah banyak juga. Tapi nak berbandingkan dengan Kuantan tu, 2 juta liter diselewengkan, tuan-tuan. Di Selangor pun dapat kurang, berlaku juga. Berapa banyak nak bagi subsidi? Subsidi tu bukan sampai kocik rakyat, tapi sampai kepada kartel. Kartel tu nanti yang dapat duit banyak, dia lah yang membentuk mafia. Ada modal, nak buat dadah, nak buat pihayal apa semua. Tuan-tuan, bila duit dia dah banyak, jual pihayal, jual dadah apa semua, dia pun beli saham dan memiliki syarikat korporat. Itulah mafia korporat yang sebenarnya, tapi tak diberitahu oleh revisi kepada kita. Mafia korporat dia bermula dengan ini, tuan-tuan. Dia bermula dengan penyeludupan haram, minyak. Dia tengok yang mana paling menguntungkan. Buat masa ni, yang paling menguntungkan seludup diesel, seludup petrol. Itulah yang dia buat. Kalau seludup tepung, sekilo dapat 10 sen, 20 sen, tak untung. Dia tak penat buat kerja.
Seruduk gula 1 kilo dapat 40 sen. Penat buat kerja tuan-tuan. Kalau di sel bersubsidi RM2.15 dengan RM5.45, bayanglah. 1 liter dah jadi RM3 lebih kan? RM3.40 1 liter. Kan banyak. Berbanding nak seluduk gula 1 kilo 20 sen. Kan sikit. Baik seluduk di sel lagi senang. 1 liter RM3.40. Lagi cepat tuan-tuan. Itu nanti yang membentuk mafia. Rafizi dia tak ulah berkenaan perkara-perkara itu. Sebab dia sibuk nak tengok Lord of the Rings. Cerita ni nak kebayan. Tengok air terkejut dekat New Zealand tuan-tuan. Cerita-cerita cara-cara nak merampas kuasa. Dia bukan tengok cerita-cerita berkenaan ekonomi. Macam mana mafia tu boleh jadi mafia dekat New York. Macam mana? Mula-mula dia seluduk arak. Tahun 19. Dia seluduk arak dulu. Lepas tu dia kaya. Lepas tu perjudian haram. Nombor ekor haram. Pelacuran. Lepas tu baru dadah. Sebab mula-mula tu 1920 dadah belum ada tuan-tuan. Kat mereka dadah belum ada. Dan mafia pun pada asalnya tak nak jual dadah. Sebab dia anggap dadah ni sangat buruk, sangat berdosa. Tapi mafia yang kemudiannya dia nak jual dadah sebab dadah lah yang lebih menguntungkan. Itu yang berlaku pertempuran. Itu kan. Keluarga Corleone dengan 5 keluarga yang lain. Sebab Corleone tak nak jual dadah. 5 keluarga yang lain nak jual dadah. Sebab itulah sumber kekayaan. Bila dah jual, pemuda jual arak. Lepas tu jual perempuan, jual judi haram. Lepas tu jual dadah. Lepas tu duit banyak. Lepas tu dia boleh beli ahli parlimen, boleh beli ahli Dewan Negara, boleh beli polis, boleh beli hakim. Semua boleh beli. Dia boleh beli syarikat senarai awam. Semua boleh tuan-tuan. Jadi di Malaysia pun benda yang sama juga. Itu tak berani disentuh oleh Ishan Jalil, tak berani disentuh oleh Rafizi, tak berani disentuh oleh Mahathir tuan-tuan. Macam mana kongsi gelap tu boleh kaya raya, mafia gangster tu boleh kaya raya. Yalah, dia seluduk, dia share dulu, dia seluduk petrol dulu. Lepas tu kan bila dia dah ada modal kan, dia dah boleh buat kilang pelayan, dia dah boleh jual, dia boleh import dadah, ekspor dadah pergi Australia. Itu cara dia tuan-tuan. Jadi macam mana ini di Johor ni, betul ke PRN negeri nak dibuat cepat? Mungkin juga dibuat cepat dengan arahan Zahid Hamidi. Bukan sebab On Hafiz nak buat cepat. On Hafiz dia ada tempoh lagi 1 tahun. Yang patut buat PRN cepat tu Negeri Sembilan. Bukan Johor, tuan-tuan. Tapi sebab Anwar nak tunjuk kekuatan dia. Nak show force, orang cakap. Nak tunjuk kekuatan dia kuat. Kalau Negeri Sembilan kan dia buat, takut dia kalah. Sebab Negeri Sembilan ni orang Melayu ramai, tuan-tuan. Negeri Sembilan orang Melayu ramai. Tuan-tuan bayang, UMNO ada 14. DAP hanya ada 11. Jadi PAS, Parti Peribumi tu dah tentu Melayu lain. Dia ada 5. 5 campur 4 dah 19. 5 campur 14 dah 19. DAP hanya ada 11. Campur PKR 5. 16. Campur Amanah 1, 17. Di Negeri Sembilan orang Melayu lebih ramai daripada orang bukan Melayu. Sebab tu Anwar Ibrahim tak berani buat PRN Negeri Sembilan. Macam di Johor,
Perikatan Nasional tak kuat. Tuan-tuan, Negeri Sembilan PAS ada 3. Kan? Bersatu ada 2. Di Johor PAS hanya ada 1. PAS tak kuat di Johor. Perikatan Nasional pun tak kuat di Johor. Sebab tu lah. Zahid Anwar Ibrahim, dia punya wayang tu tadi nak buat Johor dulu. Walaupun Johor tu ada lagi 1 tahun. Sebab tu dia tak nak buat Negeri Sembilan. Kalau buat Negeri Sembilan kan dia kalah. Bila kalah, dia buat PRU, habis. Jadi sebelum dia buat PRU, dia mesti buat satu PRN nak menunjukkan dia kuat. Macam tu. Nak menunjukkan dia benang banyak. Sebab kalau nak gunakan PRN Sabah, dia memang hancur. PRN terbaru, Sabah, dia hancur. Lepas PRN Sabah, kalau dia buat PRU, dia hancur, tuan-tuan. Dia hancur. Jadi, sepatutnya PRN yang dia boleh gunakan sebagai petunjuk Negeri Sembilan, tapi dia tak berani. Jadi, cara dia yang paling dia nak tunjuk dia kuat di Johor. Sebab Johor dia ada berapa kursi, tuan-tuan? Ada 14 atau berapa, saya tak ingat, minta maaf lah. Sebab Johor ada 56 kan? Johor ada 56. UMNO kan ada 40. Bermakna balance 16. 16 tu lah bagi PKR mana. Perikatan Nasional PAS kan? Perikatan Nasional Peribumi saya rasa ada 2 aja. PAS ada 1, 3. 16 tolak 3 ada 13. 13 tu lah bagi-bagi DAP PKR Abanda tu. Tapi jumlah pengundi bukan Melayu di Johor tinggi. Kemudian kalau UMNO nak menang balik di Johor, kan, dia kena dapat bantuan daripada Najib. Najib kena tunggu berkempen macam dia menang dulu di Johor. Itu pula datang rumor ke bahawa Najib akan diberikan pengampunan. Supaya konon-konon nanti Najib boleh menyokong BN. Najib boleh menyokong Anwar Ibrahim. Konon-konon lah, ni cerita konon-konon, tuan-tuan. Jadi, kalau dibuat PRN Johor, BN menang. Kan? Pakatan Harapan menang. Sama-sama bentuk kerajaan, gabungan. Perikatan Nasional tersingkir. Anwar boleh mendabik dada. Tengok, kita menang. Jadi dia pun bubar Dewan Rakyat. Buat PRU 16. Dia mengharapkan PRU 16, rakyat, pengundi seluruh negara akan meniru apa yang berlaku di Johor. Memanglah dia cakap ini hari. Ada menteri besar maki dia tahu lah apa semua dah. Kalau dia bubar Dewan di Johor, kita lawan semua. Negeri Sembilan, amin. Kita lawan semua. Selangor, amin. Kita lawan semua. Pulau Pinang, caw. Kita lawan semua. Pahang, kita lawan semua. Itu wayang aja lah, tuan-tuan. Wayang aja tu nak menunjukkan bahawa dia konon-konon tengah bergaduh dengan Zahid. Konon-konon Tok Guru dengan anak murid tengah bergaduh. Jadi supaya orang Melayu kembali menyokong UMNO. Sebab hari ni orang Melayu tolak UMNO sebab UMNO kerjasama dengan DAP. Jadi bila dia dah bergaduh, konon-konon orang Melayu akan kembali sokong UMNO. Kemudian orang Cina pula akan terus sokong DAP sebab DAP dah dapat UEC. Itu wayang dia Tok Guru dengan anak murid, tuan-tuan. Kan? Jadi macam mana benda ini akan berlaku, kita tengoklah macam mana, tuan-tuan, perkembangan dia. Memanglah Anwar ini raja retorik. Dia raja retorik lah. Zahid Amin itu pula anak murid. Dia anak murid, tuan-tuan. Jadi
apa yang berlaku di Johor itu, ucapan retorik penuh berapi-api oleh Anwar Ibrahim itu dilihat oleh penganalisis sebagai telah menggambarkan ketakutannya yang sebenar. Sebab pemerhati tengok Anwar Ibrahim ni kalau dia takut dia akan menjerit. Lagi dia takut, lagi kuat dia menjerit, tuan-tuan. Jadi bila mana Anwar Ibrahim menjerit kuat, bermakna dia sedang takut. Showing his underlying fear. Dia kalau tak takut, dia tak menjerit. Lagi dia takut, lagi dia menjerit. Lagi kuat dia takut, lagi kuat dia menjerit. Macam itu. Jadi tuan-tuan tahulah, Anwar Ibrahim sedang diasak oleh banyak orang, pihak, banyak penjuru sekarang. Bukan setakat oleh Mahathir, bukan setakat oleh keluarga Daim, bukan setakat oleh PAS, bukan setakat oleh Peribumi, bukan setakat oleh Kem Hamzah. Malah lebih teruk lagi, sedang diserang dari dalam sendiri oleh Kem Rafizi, tuan-tuan. Itu yang Anwar Ibrahim lebih takut. Biasanya serangan dari luar ni tak membahaya sangat. Kalau tuan-tuan tengok sejarah-sejarah perang-perang mana-mana pun, memang serangan dari luar tu tidak sebegitu bahaya berbanding serangan dari dalam. Sebab serangan dari luar ni mudah dijangka, telah diteliti, telah dijangka, telah apa semua. Kan? Orang dah buat kubu, dah buat benteng, senjata-senjata semua meriam ke, kalau zaman dulu-dulu kan, dah ditempatkan di kubu-kubu. Jadi kalau orang serang dari luar, memang senang bertahan lah. Tapi kalau diserang dari dalam kubu sendiri, nak bertahan macam mana, tuan-tuan? Itu datang cerita Melaka, apa benda lah ini, pengkhianat lah. Kan ada UMNO bila buat pimpinan agung, akan cerita pengkhianat dari dalam. Pengkhianat dari dalam, siapa? Saya tak ingatlah nama-nama dia, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok pimpinan agung UMNO tiap-tiap tahun itulah, tak habis-habis tetap juga sebut nama orang tu. Sebab konon-konon orang itulah yang membuka pintu kota untuk Portugis menyerang. Sebenarnya memanglah mengikut catatan Portugis sendiri, memang dia bukan, memang ada bantuan dari dalam pun. Sebab pada masa Sequeira ditahan, kan mula-mula Sultan Melaka tahan Sequeira tu. Sequeira tu kan utusan Portugis kan. Kan dia telah ditahan dan diletakkan dalam penjara. Kan pedagang-pedagang Tamil membantu Sequeira, membekalkan maklumat-maklumat. Sequeira buat lukis pelan apa semua, kota Melaka macam mana, pertahanan Melaka macam mana, ini. Dia lukis pelan. Dia lipat kecil-kecil, dia bagi kepada pedagang Tamil pula hantar kepada orang Portugis di Goa sana, tuan-tuan. Kan? Bukan tiba-tiba Portugis datang menyerang hanya begitu, tak ada pelan, tak ada tahu pertahanan kota macam mana, tak tahu senjata macam mana, kekuatan macam mana. Masa dia serang tu 15-11, dia dah tahu kota macam mana, pertahanan macam mana, kekuatan macam mana, semua dia dah tahu. Sebab Sequeira dah bocorkan rahsia tu. Macam mana surat dari Sequeira tu boleh sampai kat Goa? Sebab pedagang Tamil dah pergi hantar kan, tuan-tuan. Sebab pedagang Tamil ni sakit hati dengan Sultan Melaka. Sebab ketua pedagang Tamil telah dibunuh oleh Sultan Melaka. Tun Mutahir telah dibunuh oleh Sultan Melaka, tuan-tuan. Sebab Khoja Hassan, pedagang Gujarat, telah memfitnah Tun Mutahir. Dia kata Tun Mutahir nak jadi sultan. Dia dah ada ni katil emas, dah ada cerik emas, dah ada payung emas, dah ada apa emas. Jadi sultan telah termakan fitnah oleh pedagang Gujarat, Khoja Hassan. Dia bunuhlah Tun Mutahir. Jadi pedagang Tamil sakit hati. Dia bantulah Sequeira tu membawa utusan rahsia tu. Surat-surat rahsia, lakaran-lakaran, peta-peta apa semua.
Dia seluduplah, naik kapal, rantau pergi Goa. Goa tu tak jauh daripada Gujarat juga. Masa tu Gujarat telah ditakluki oleh Portugis pun. Kan? Serangan dari dalam tu maksudnya. Kemudian, memanglah. Orang Tamil, dia lawan Sultan Melaka dari dalam Melaka sendiri. Memanglah banyak yang pedagang Cina pun lawan Sultan Melaka balik. Buruh-buruh Jawa pun lawan Sultan Melaka balik. Ini semua lawan dari dalam. Tapi Sultan Melaka nak agak apa? Nak ajak Raja Hassan je. Raja Hassan tak ada kekuatan. Negara di Syarikat Gujarat pun dah tolong kau. Nak tolong Sultan Melaka macam mana? Kan? Jadi ini situasi yang sama yang sedang dihadapi oleh anak Ibrahim. Tuan-tuan. Serangan dari luar tu hebat. Tapi tidak melumpuhkan anak Ibrahim. Tapi bila dia diserang dari dalam, seperti yang sedang dibuat oleh Rafizi, memang dia tak boleh menang. Sebab Rafizi tu dari dalam. Rafizi tu PKR tu Rafizi. Ketua-ketua cabang PKR itu kenal Rafizi. Rafizi pun kenal dia. AJK, PKR cabang, MPP, semua kenal Rafizi. Semua baik dengan Rafizi. Calon-calon. Pilihan Raya Umum 15, PKR, baik dengan Rafizi. Tuan-tuan. Calon-calon PRU 14, baik dengan Rafizi. Masa tu Anwar Ibrahim kan duduk dalam jail, tuan-tuan. Jadi bila Anwar Ibrahim baik dengan calon-calon tu, PRU 14. Tak ada masa. Memanglah hari ni satu demi satu bahagian, ketua cabang PKR keluar kan. Baru ni di Tuaran atau di mana-mana keluar. Meninggalkan PKR. Nak bersama dengan Rafizi. Jadi ini memberikan cabaran yang sangat hebatlah kepada Anwar Ibrahim. Dia bukan setakat diserang dari luar. Malahan dia sedang diserang dari dalam sendiri. Dan tak ada orang yang boleh bertahan dalam keadaan itu, tuan-tuan. Tak ada orang yang boleh bertahan. Jadi semakin kuat Anwar Ibrahim menjerit, semakin menunjukkan dia dalam ketakutan. Lagi dia menjerit, bermakna dia lagi sedang takut. Itu yang sedang kita hadapi, kita saksikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.